Selamat datang ke Cuba. Jadi hari ni kami akan bawa korang ke salah satu tempat glamping yang terbaik di Selangor. Ialah di Dusun Bonda. Jadi inilah presiden kami untuk tahun 2025. So inilah kali kedua glamping kami. Ini Ana. Ini Syamim, ni Ana. Ini Ana. Yang Syamim. Syamim. Kita sekarang kita packing barang lah sebelum kita jumpa yang lain-lain dekat Cyber. Kita berada di Cyberjaya, tunggu Hazira, Atin dengan Udin. Gadis-gadis kacau. Dah sampai lah. Mana Atin? Atin. Udin jadi bos lah. Dan dah sampai ke tempat untuk makan breakfast dan brunch di Selayang. Jom. Hai Din. So ni lepas tahun mau jumpa balik. Kan kat sambal Sarimah. Ayam goreng, sambal Jawa, kentang lepe. Kita orang nak ke Batang Kali untuk cari kafe-kafe before kita orang check in. Sebab check in lambat, kita orang singgah kafe dulu lah untuk sembang-sembang. Hai, sekarang kita orang ada di Aicha dekat Uluyang. For check-in sekarang baru 12.30. So lagi 2 jam. So kita macam nak Aicha dulu dan solat sisa semua dulu. Yes. And then boleh check-in ke Nusa Bonda. Jom. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai di Dusun Bonda. Sekarang kita dah parking dekat belah bawah. Dan untuk drop off barang, sekejap lagi ada troli juga yang diorang sediakan untuk bawa naik ke atas. Jom, kita loading barang. Ayalah pada diri dengan harapan dan keyakinan. Selamat datang ke Dusun Bonda. So ni ada troli lah, boleh pinjam ke barang. Ada aiskrim. Aiskrim RM1. Alamak, ada harga pula. Tak, memang. Wifi pun disediakan. So jangan risau pasal line. Tapi line pun memang tak ada lah, kurang. Ni ada air. Wah, inilah pemandangan dia. Ada swimming pool. Cantik. So kita orang ambil 2 tempat untuk lelaki dan untuk wanita kat sini. Sama saiz lah, boleh memuatkan dalam 4 orang. Ini boleh lepak. Dah masak BBQ malam ni. Jom tengok macam mana inside dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kira luas juga. Ada 2 katil. Ni macam queen size. Ada 4 orang muat ni. Sepas pada semua. Buat nyamuk. Nice. Luas tempat ni dah besar. So kat bawah macam ada playground boleh main. Situ ada tempat untuk wifi pun boleh. Tim Budi pun seronok buat sini. Kat sana
untuk turun ke sungai. Cuaca baik sekarang ni. Masih pukul 3 petang dan cuaca sudah redup. Ni bilik kita orang. So setiap bilik akan ada tandas lah. Okay, so kita tengok tandas dia. Tempat wuduk pun disediakan sini. Tandas dia bersih. Kemas. Melis. Dia bersih tanah dia. Nice. Ni yang kemah belah perempuan. Ni pondok kita orang. Ni Fatin. Ni saya. Kita alhamdulillah ada susu banyak. So tak berebut lah. Betul. Tu apa Tin? Tempat masak. Itu tempat masak dia. Bakar baby. Kipas pun ada. Kat sini ada toilet juga untuk belah perempuan. Sama yang macam belah sana tu lah. Belah kemah yang lagi satu. Ini toilet dia. Dan ada juga surau. Surau. Ni buat tempat buaian. So siapa-siapa nak santai-santai, dia dapat sini. Surau dia. Ni pantry. So pantry ni semua orang boleh guna dekat sini. Sama ada nak basuh-basuh ke. Dan ada juga pinggan, cawan yang basic yang boleh dipakai. Dapur pun ada. Microwave ada. Dan juga peti ais. So peti ais dia pun bersih. Alhamdulillah. So, Allah, ini ketat pula. Okay, sebab dah buka yang atas. Sini ada buaian. Cantiknya. Menikmati keindahan alam. Kita boleh loading barang. Susun semua. Dia akan solat. Dia baru buat aktiviti mandi semua lah. Okay, Tin. Best. Tapi kalau nak balik kolam, kita dah bawa swimming suit. So ready, bawa air. Sekarang ni sebelum kita mulakan aktiviti apa-apa, kita akan solat dululah, siap-siap. Dan ni sekarang ni kita akan bawa korang ke surau. So bilik kita kat atas tu. Bawah ni ada taman. Kita boleh dapat malam. So ni surau perempuan. Sini pun ada toilet juga. Boleh mandi juga. Ni surau lelaki. Boleh muatkan dalam 10. Selesa. So jom solat dulu. Sekarang cuaca hujan. So kita orang postpone sikit kita punya plan mandi sungai. Tapi swimming pool masih boleh mandi lah. Cuma sungai je lah macam kurang safe sikit. Dan ramai dah naik balik. So kami berteduh dulu. Sekarang kita orang tengah santai makan kopok. Dah tunggu hujan berhenti. Hujan nak berhenti dah. Masa ambil ni pun tahu tak cukup ni. Cuaca dah redup, dah hujan berhenti. Kita orang decide untuk mandi swimming pool dulu. Bagi tenangkan sikit sungai. Ni untuk kanak-kanaknya bahagian lah. Slide. Ni pun ada. Tu untuk orang dewasa. Kira paras-paras pinggang dewasa lah. Air ni akan penuh, dia akan jatuh. Ni kemah lain lah, kemah bawah. Lagi luas lah. Kalau yang datang lagi ramai. Kita orang tengah cari Syarah dengan Fatin. Tinjau ke sungai. Semua benda ni kira besar dan luas juga. So sini macam tapak untuk buat campfire.
Boleh datang ramai-ramai. Working fire kat sini. So kalau team building pun seronok. Sekarang ni kita dah jumpa dah Syarah dengan Fatin. Jom cuba pot sungai baik. Kat belah hujung ni. Ini bukan Syarah dengan Fatin ni. Mana Syarah dengan Fatin? Masih tak jumpa Syarah dengan Fatin. Mana dia tengok live 360. Handphone Syarah kat aku. Fatin lah. Jadi Syarah dan Fatin masih tak jumpa. Tapi insting mengatakan jual pergi tandas je sebenarnya. Rama-rama ni. Syarah dan Fatin, betul lah, sangkaan diorang ke tandas. So sekarang aku nak pick up diorang, nak bawa ke viewpoint sungai yang kedua ni. Takut jangan sesat pula. Aku dah jumpa Syarah dan Fatin. Sekarang ni nak bawa diorang ke tempat viewpoint sungai tadi. Jom ke sungai tadi. Ke ujung. Clear. Jadi inilah sungai viewpoint 1. Lihat air jernih. Boleh sampai lutut atau sampai peha. Tapi sini tak ramai orang lah daripada sana. Yang viewpoint 1 tu lagi ramai orang. Oh. Jadi korang boleh main tenang lah. So siapa yang dapat kemahnya kat sana tu much better lah kot. Atas ni kita turun di sungai kan. Satu je kat sini kan. So sekarang ni nak mandi sungai. Dan lepas ni baru kita mandi swimming pool. Let's go. Okay, jom tengah baca kata pasal sungai ni sejuk. Ni apa? Team building ESS ke? Kita orang dah habis rendam badan kat sungai. Sekarang ni kita orang akan ke swimming pool. Let's go. So far air, by the way air sangat sejuk. Segar badan dan cuaca pun baik. Kita orang harap cuaca semua akan kekal macam ni lah sampai esok. Kita tunggu lagi. Kita akan terjun ke swimming. Swimming? Sekarang berada di pool. Sini ada kelapa. Kelapa. Dan yang best kat sini dia ada benda tu. Splash. So kita akan standby di penuh. Oh, Atin dah turun dah. Tin. Senyum Tin, senyum. Okay guys, sekarang aku berada di channel 5 Planet. Sekarang kita akan nampak Air panas. Bila waktu tak boleh cantik. Guys, dengan Sudu Subonda. Is it fun? Jadi kita dah selesai mandi dekat swimming pool. So kita nak pergi checkpoint sungai yang lagi satu lah. Okay, kat sini untuk kanak-kanak boleh main. Kita ada playground sini. Tengok. Boleh training. Ada gonsor. Dan itu pada buayan sikit. Dan situ ada pelampung. Boleh tanya reception lah kalau nak ambil pelampung tu. Situ ada vending machine. By the way kat sini ada banyak kemah ataupun villas. Contoh kat sana tu adalah studio villas lah. Okay. So korang boleh tengok sini dekat website. Ni korang ke sungai satu lagi. Ya, berarti kau beli mic lah. Dah ada rosak. Rosak. Ya, ada rakit tu. Mic apa? Wah. Cantik. Tengok ni ada seorang orang awam tengah main rakit. Say hi. Cakap hi, dik. Cakap hi. Nak jatuh dah.
Okay, kat sini pun ada pasangan sedang bercinta. Siapa selamatkan siapa, tak tahulah. Tengok, nak jatuh dah. Kat situ ada buaya tu. Ada Buaya? Kat bawah jabatan ni. Lagi buaya. Okay, sekarang ni kita orang nak pergi cuba main rakit. Okay. Kita orang tak teruskan dengan main rakit lah sebab dia dah ikat siap-siap. Dah risau kalau tiba rakit tu dibawa arus, pergi jualan. By the way, sini air dia sama jernih macam kat point tadi. Kita nak ke buah yang sana. Sekarang ni kita masih berjalan. Kena hati-hati sikit lah sebab batu-batu sini agak ada yang tajam dan licin. Okey lah, tapi tak banyak sangat. Yang Hati pergi kan? Sungai yang terbaik yang Hati pernah pergi. Recommended tak? Still recommended and activity pun bagus. Dua, tiga. Tak gerak lah. Okey. Tu. Bagus kaki barang ni. Okay, sesi ambil gambar di buayan. Mana style? Nakal. I want that naughty boy. Yes, a ball. Ni macam budak ada kad merah. 1, 2, 3. Selesai aktiviti sungai kita untuk hari ni. Dan jam pun menunjukkan 6 suku. Dah gelap. Jadi kita orang decide untuk naik atas untuk mandi, prepare untuk makan malam. Kita buat BBQ and steamboat. BBQ ada ke? Yes. Ada grill-grill. Oh, grill lah dengan steamboat. Jadi jom naik. Siap makan. Ni contohnya Gelonsor ni kukuh. Even seorang dewasa pun boleh slide. 1, 2, 3. Wee! Yeah, tahniah. So sangat recommended ya. Saya tengah berusaha untuk naik gunung. Aku nak patah. Okay. Masuk video. Masuk video Syarah. Santai lah. Kukuh ya walaupun dia orang dewasa. Dah sampai dah pun. Tak tahu dia naik sama mana dah. Dah selesai solat maghrib semua. Kita orang akan start untuk BBQ dan steamboat. Jadi aku akan buat korang tengok macam mana pemandangan waktu malam di Dusun Bonda ni. Sini dihiasi dengan lampu-lampu. Nampak cantik dan tak adalah terang sangat. Just nice. Swimming pool sampai pukul 7 je. Tak silap. So inilah suasana Dusun Bonda pada waktu malam. Cantik. Atas ni tempat kita orang akan makan-makan lah. So inilah persiapan untuk kita orang punya steamboat and grill malam ni. Okay Tin? Dan kita tengok mana wanita-wanita lain berada. Mungkin jauh tengah basuh-basuh. Tu jarang. By the way, sini ada macam hammock. Lepak juga. Jom kat sini rupanya. Basuh-basuh. So korang tengok buat apa ni? Aku gosip prep. Okay, gosip, prep lagi ni. Memotong. Main masak. Buat Sasukia. Soskia. Uyo. Ini tak pakai sebab banyak kan. Kita punya presiden trip kita merakap juru kamera. Okay, so better aku tolong apa yang patut lah yang dekat sana. Nak kemas-kemas sebab nak ready untuk bakar-bakar. So, sekarang ni tengah tunjuk cara pembuatan sos cili Samim. BBQ Town. So resipi-resipi dia adalah sesame, cupai, cili oil, daun ketumbar. Lagi? Bawang putih, cili api.
Terbaik. Sikit. Juru kamera sangat mantap ya. Tangkap gambar juru kamera. Ni juru Juru apa? juru ukur. Okey, tengok Atin tengah susun kulit udang. Ini kulit apa? Kulit ikan fucuk. Makanan. Ada comelnya. Sombong. Mel dah jemput makan. Oh, garang. Jemput datang. Ni dah juru cakap bahasa kucing. Okay, so benda wajib kena buat kopi lah. Ni aku beli kat Eco Shop dalam RM2 4 I think. Banyak sencet. So travel senang lah. Macam ni je. Nanti kacau-kacau-kacau dan boleh terus minum. Sekarang kami dah boleh makan. So inilah setup steamboat dan grill. Baik, terima kasih semua yang setup. Terima kasih juga tim semua. Jemput makan. Cuaca dah start hujan. Cuaca hujan lebat sekarang ni. So kita orang stop kejap program makan-makan kita orang. Dan kita orang masing-masing balik ke kemah untuk bagi hujan reda sebentar. Dan akan sambung balik lah. So kita orang decide tu lepak-lepak, rehat badan sambil makan supering. Luas bilik ni, boleh muat 4 orang. Kipas kuat. Sekarang pukul 9.30. Dalam sejam hujan lebat tak berhenti. So ni keadaan lepas hujan. Tadi hujan sangat lebat. Tapi alhamdulillah sekarang dah redup balik cuaca. Sambung makan. So bakar-bakar BBQ ni sebenarnya sekali set lah dengan malam. Bagi 2 sebab ada 2 kemah. Sekarang ni Atin tengah bakar marshmallow. Masak Atin? Tengah hasil masih putih je marshmallow tu. Tu pembakar marshmallow. Okay, masih membakar. Api hilang balik dah. Okay, Kak, saya hati satu batang kak. Inilah hasil marshmallow bakarnya. Kata ni bakar sesuku masak ya. Okay. Dapat tarik Din? Dapat tarik. Tak tahu apa yang tarik. Okey Din. Baiklah. Ya belah atas masak lah. Sikit ni. Boleh lah tu. Boleh lah tu. Kita lagi sekali. Okey dah. Kita lihat lah. Marshmallow ngantuk sebenarnya. Boleh lah. Jadi. Jadi. Dah apa? Okey, sekarang ni Udin nak cuba try. Udin yang cabut macam kulit-kulit, selai-selai tu. Bukan dia. Dia ni macam cabut kulit. Boleh Din, tak seperti apa yang dibayangkan tapi okeylah. Nice. Okeylah, boleh lah. Lekat balik dah. Awak makan lah. Makan semua, kita sambung main game seperti biasa. Chai ni apa tu? Inilah begini suasana pagi di Dusun Bonda. Cuaca tenang sejuk. Dia bunyi apa? Sarapan silakan. Teh okey. Nice Nescafe pun ada. Selemak. Mana dapat sudu? Saya tempat bakar roti.
Panaskan air. Tengok. Everything is perfect. Perfecto. Ni kau happy je lah. Dengan view yang cantik. Orang dia tak kuat sebab dia macam tak ada kelabur ni. Untuk pagi ni, kita orang just spend time masa untuk bergambar dan jalan-jalan dari sini lah sebelum check out pukul 12.30. So ni ada kanak-kanak yang tertinggal, tak tahu. Yang ni pasang suami isteri. Yang tu cikgu. Baiklah. Baiklah cikgu. Masuk staff. Jangan dicabut sudah. 1, 2, go. Bisa aku. Okay, so kita orang tengah kemas-kemas barang. Semua dah siap. Kami ambil troli lah angkat barang. Okay, nak pergi ambil troli sebab kat sini provide troli untuk angkat barang. Barang-barang kita orang tak berapa banyak dah sebab semalam dah banyak pakai. So mana yang dah tak pakai kita orang dah buang lah. Okay. Fatin tengah santai-santai sambil menikmati pemandangan dengan dengar lagu. Okay, begitulah persembahan daripada Fatin. Hazira tengah kemas-kemas barang. Kita orang sidai kasut kat sini sebab semalam basah. Macam itulah cerita kita orang pada hari ini. Sekejap lagi kita orang akan ke tempat lunch. Check out dan lunch lah. Suasana dekat sini memang sangat damai. Ada lagi waktu pagi kan. Tenang je. Kita diorang tengah tolak troli. Inilah troli yang di-provide. Begitulah. Memalukan je. So kita orang parking kereta dekat sini dan entrance dia di sini. So dekat lah tempat dia. Okay. Ni troli yang diorang dah bawa tadi. Dan kita akan unload dia barang-barang ke dalam kereta. Macam biasa, kita akan masukkan barang kat bonnet. Apa yang penting? Teamwork. Kerja sama. Okay. So, kita orang akan ke tempat sana balik. Okay, Hazira dah start loading barang juga. Kita akan tengok yang lain tengah buat apa pula. Perempuan tengah duduk santai, menunjukkan badan sambil menikmati. Itu dia Puyut. Sebelum kita orang balik, kita orang beli aiskrim. Hazira belanja. Harga? Dan aiskrim dekat sini mostly RM1 harganya. Paling mahal? Yang paling mahal pun RM2. Dalam cup RM2. Jom kita pergi makan tengah hari di mana? Di Flora. Flora Fauna. So sekarang kita ada di Okey. Okay Farm. Okay, Farm. So kita akan lunch dekat sini ke? Ya, kat dalam ni. Jom kita tengok. Kita orang berada di World of Phalaenopsis. which is orchid.
So let's see the orchid. Beautiful orchid. So dia macam dekat arah vibe Cameron lah, dalam ladang strawberry kan. Katanya kena makan kat sini. Kita tengok macam mana. Ini dia punya Tok Masa Cafe. Tu cafe. So sambil makan, dikelilingi orchid dengan bunga-bunga. Ada tempat makan. Atau ada cai itik kat situ. Selemak renayan RM2. Ada dessert. Kami order Spaghetti bolognese dan juga fries. Chocolate. Spaghetti bolognese harga dia RM18 untuk satu. Dan es lemon tea RM9 and then fries RM10. Dan kawan-kawan kami yang lain ambil asam laksa, nasi lemak rendang ayam. Saja makan. Yang habiskan. Habiskan kat Sama makan. Sama makan. Okay. Tengok ice coffee. Korang jawab. Hai. So jadi kita dah kenyang makan. So kalau korang macam nak chill-chill, nak lepaskan jalan taman, kedai makan, kafe, boleh datang sini lah. Portion dia besar jugalah untuk harga yang begitu dan baloi lah. Untuk share-share, better share lah sebab banyak portion dia. So tamatlah video kita untuk kali ni di Ulu Yam. Jadi Udin, Zira. Bye. Terima kasih menonton. Bye. Hati-hati untuk kau lagi. Kasih kau bye. Bye. Bye.